Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an. Ismi Muhammad Aizam. Hayya nata'allam adawatil muktabar fil lughatil arabiyyah. Jom kita belajar tentang peralatan makmal dalam bahasa Arab. Korang masih tak tahu kan peralatan makmal dalam bahasa Arab tu apa? Jom saya bagi tahu. Yang pertama, unbubul iktibar. Maratan ukhra, unbubul iktibar. Maksudnya tabung uji. Yang kedua pula, ka'sun zujajiyun. Maratan ukhra, ka'sun zujajiyun. Maksudnya bikar. Yang ketiga pula, mihqanatun. Maratan ukhra, mihqanatun. Maksud dia picagari. Yang keempat pula, mijharun. Maratan ukhra, mijharun. Maksudnya mikroskop. Dan yang kelima, mizanun. Maratan ukhra, mizanun. Maksudnya penimbang. Seterusnya saya nak awak semua teka apa jawapan dia dalam bahasa Arab. Okey, yang pertama, ma hadha. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia unbubul ikhtibar. Yang kedua pula, ma hadha. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia mijharun. Dan yang ketiga, ma hadha. Dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia mizanun. So sekarang semua dah tahu perkataan-perkataan tu dalam bahasa Arab apa. Jadi sekarang saya nak bagi contoh-contoh ayat untuk perkataan-perkataan tersebut. Okey, yang pertama, asta'milu unbubul ikhtibar. Maksud dia, saya menggunakan tabung uji. Yang kedua, anzuru bil mijhar. Maksud dia, saya melihat menggunakan mikroskop. Dan yang ketiga, azinu bil mizan. Saya menimbang menggunakan penimbang. Okey, itu sahaja yang kita belajar hari ini. Jadi kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.